kita ada tunjuk macam mana kita nak buat sub-irrigated planter. Kita tak payah siram dari atas. Kalau you tengok kat atas ni memang tak ada lalang ke, tak ada apa-apa yang tumbuh kat atas pasal dia kering kat atas. Tapi bila you korek ke dalam pertengahan ataupun tempat akar dia, dia memang lembap. So itu yang paling penting untuk pokok-pokok macam ni. Atas tak payah lembap. Kalau atas lembap ni, dia akan mengundang penyakit lah ataupun ulat-ulat lah yang akan datang kerana kesihatan tanah tu tak begitu bagus. Kalau kesihatan tanah tak bagus, memang ada banyak penyakit dan banyak ulat-ulat yang akan datang. Kalau kita buat benda ni, kita tak payah letak dalam garden lah. Kita boleh letak dekat balcony kita boleh letak dekat anjung rumah yang ada simen. So, satu lagi yang penting ni, benda ni dah cukup nutrien, dah cukup tanah, dah cukup air. Apa lagi? Dia kena ada cukup matahari jugalah. So make sure benda ni, especially kalau sayur yang berbuah ni, dia kena ada matahari lah. Macam terung ni, dia kena ada at least 6 hingga 8 jam matahari penuh. Kalau bahagian yang teduh tu kurang sesuai untuk pokok-pokok yang berbuah. Mungkin untuk pokok-pokok sayur daun mungkin boleh, tapi untuk ni berbuah dia perlukan matahari. So benda ni disimpan, tapi tak payah simpan dalam kebun ataupun garden lah. Kita kena simpan dalam atas simen pun dah cukup lah. So atas simen dia akan halau, dia takkan mengundang lah apa-apa penyakit ke ataupun ulat-ulat ke, dan dia akan sihat. Senang untuk kita dah isi air sampai ke lubang ni kan. So dalam seminggu mungkin sekali ataupun 2 kali kan.